Terima kasih kepada Ustaz Amirul. Dan mungkin dia orang malu nak tanya direct, boleh tulis lah, tulis kertas. Tulis, hantar mari soalan. Jadi tadi kita bincang tentang khusyuk. Dalam buku ni, muka surat 255, para pembaca boleh tengok, berikut adalah nasihat Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin sebagai bimbingan untuk kita menggapai jalan khusyuk dalam salat. Orang panggil tip khusyuk. Ada beberapa perkara yang boleh kita belajar, boleh membantu kita. Yang pertama, ketika mendengar panggilan muazzin, bila kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibaratkanlah panggilan tersebut sebagai panggilan kiamat. Seolah-olah kita duduk dalam kubur, bunyi seruna sangkakala panggil kita keluar daripada kubur. Jadi kalau kita duduk dalam rumah kita tu, bersegeralah keluar, yakhrujuna minal ajdathi siraan. Tuhan kata mereka keluar daripada kubur cepat, laju. Jadi kita pun keluar daripada rumah tu laju. Maknanya bukan duduk tunggu sampai orang komak baru pergi. Lah. Orang komak tak pergi lagi. Tak apa tu imam ni baca panjang, dah lagi 2 rakaat. Dah main lagu tu dah. Akhir sekali sebut belaka. Yang kedua, bila telah menutup aurat, kita nak pergi solat ni kena tutup aurat. Lah, mana ada orang semaya lagu tu, kecuali buat liberal mari mana mazhab dia tu. Tu mazhab pelik ni, panggil mazhab liberal. Maya pakai doga begitu ya. Bila telah menutup aurat, maka ingatlah maksud semua itu adalah menutupi aib diri dari makhluk lain. Lalu kita ingat aib diri yang menjadi rahsia kita, yang hanya Allah yang tahu, sementara di hadapannya kita tidak mampu lagi menutupinya. Semua itu akan tertebus dengan penyesalan, malu dan ketakutan kepada Allah. Jadi kita ingat, bila kita pakai menutup aurat ini, Allah Ta'ala saja yang tahu keaiban diri kita, maka kita teringat, kita berlari kepada Allah Azza wa Jalla nak salat, supaya Allah Ta'ala tutup keaiban kita di akhirat esok, tidak lagi didedahkan di hadapan khalayak ramai. Yang ketiga, bila kita menghadap kiblat. Bila kita menghadap ke arah kiblat, sebenarnya kita telah memalingkan wajah dari arah-arah lain menuju ke rumahnya, Baitullah. Hati kita juga akan berpaling dari arah yang lain dan mengarahkan kepadanya. Jadi kita kata, kalau orang lain sibuk pandang ke timur, pandang ke barat, kita pandang ke kiblat. Kiblat tu tujuannya nak menyatukan manusia ke arah yang satu. Ada orang kata orang Islam ni sembah batu. Kata mana batunya? Mekah ni. Kita sini mana ada batu? Itu bukan sembahan, itu sempadan tanda kesatuan umat Islam. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau tak ada kiblat. Dalam satu rumah, 5 beranak dalam rumah masing-masing. Aku nak ada kau ni. Ayah dia kata ikut aku kau ni, ikut saya. Mak dia kata aku sedak kau ni, muka sejadah paling kau ni dah dekat pakai hak ni. Akhir kali 5 orang tu ngi tak hak salah kawan. Jadi dengan ada kiblat maka dia jadi penyatuan. Allah kata apa ni? Fasalli apa ni? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadaklah muka kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi kita letak kiblat menunjukkan bahawa hati kita tawajuh pada Allah Azza wa Jalla. Kita tinggalkan kiblat, sama ada ke timur ke barat, sama ada ke Jepun ke orang putih, tak, kita letak kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, bila kita bertakbir, maka janganlah hati menipu lisan. Mana hati menipu lisan. Lidah kata Allahu Akbar, hati tak ikut. Itu masalah. Hati tidak bersolat, hati tidak bertakbir, yang menyebabkan kita jadi lara, hanyut, entahlah mana. Itu jadi masalah kepada kita. Sebab bila dalam hati masih ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, maksudnya kita telah berbohong. Kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dalam hati kita benda lain lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla, maka itu dia panggil bohongnya hati, tidak mengikut apa yang dikata oleh lidah. Yang kelima, bila kita membaca at-ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ketahuilah bahawa bacaan tersebut adalah cara berlindung kepada Allah. Kemudian fahamilah makna bacaan yang dibaca dan benamkanlah bacaan tersebut ke dalam hati. Jadi di antara tip untuk kita nak khusyuk, iaitulah kita memahami bacaan dalam solat. Bacaan
dalam salat. Dan yang keenam, rasakanlah kerendahan ketika rukuk. Kita rukuk tu kita ingat kita rendahkan kepala kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, rasakanlah kehinaan diri kita ketika sujud. Tuan-tuan, para peserta sekalian, kita kena ingat Nabi SAW dalam sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat kita dengan Allah Taala dalam solat bila? Ketika sujud. Sebab apa? Kita sujud ni kita letak muka. Muka ni tempat yang paling mulia dalam tubuh kita. Betul tak? Tapi kita letak di mana? Di tempat orang pijak kaki. Enggak kalau pula pijak kaki atas kapet. Musim hujan pula. Allahu akbar. Saya nak bayang kita. Tapi tak ada masalah. Kerana itulah setengah ulama tak setuju, tak galakkan supaya kita bawa sejadah sendiri pergi masjid. Saya tak boleh allergic jadah masjid bekas orang pijak. Nak jadah saya juga. Ada lagi sifat kesombongan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Biar kita tempat orang pijak, kita letak muka kita. Pasal Allah nak merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tempat yang paling bagus. Nabi kata aqrab mayaku. Tempat yang paling dekat kita dengan Allah ketika sujud. Faqaminun an yustajabu lakum. Nabi kata berdoalah kerana di situlah tempat yang mustajab doa. Jadi kalau kita ada benda-benda mustahak, ada orang sakit, anak kita nak periksa, ada masalah apa-apa, tempat yang paling kita berdoa dalam sujud. Cuma dalam sujud ni masalah sikitlah. Doa kok Melayu tak jadi, dia kena kok Arab. Jadi kalau kok Arab tu penatlah sikit kitanya dah. Muka baru nak belajar bahasa Arab. Baik. Rasakanlah kehinaan diri kita ketika bersujud. Kita sedang meletakkan diri pada tempatnya, sebab dari sanalah kita berasal, di atas, dari bumi. Yang ke-8, fahamilah makna zikir-zikir dengan perasaan yang mendalam. Itu di antara tip yang boleh membantu kita untuk dapat khusyuk. Para pengunjung sekalian, di antara salah satu daripada buku yang saya usahakan untuk membantu kita memahami bacaan dalam solat, dalam zikir-zikir kita, iaitulah buku nama dia Perisai Muslim. Perisai Muslim kecil ya, mungkin ada di kedai kita ni. Perisai Muslim, dalam tu lengkap bacaan daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Maknanya kita nak berjalan baca, nak makan baca, nak masuk rumah baca. Setara mana nak pentingnya? Kita ni para jemaah, baca-bacaan hak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita rasa tak apa semangat. Duk cari baca hak pelik-pelik lagi. Pasal apa? Sebab dia punya kempen di ayah kuat. Siapa dia baca doa ni di awal tahun tak mati tahun tu. Baca selalu kita. Baca selalu. Hak Nabi kata siapa dia baca Sayyidul Istighfar, yakin dengan bacaan ni mati malah itu syurga. Tak apa kemah lagi. Pasal bunyi mati dulu baru syurga. Dia nyata si mati. Itu masalah kita. Siapa dia baca zikir awal tahun 3 kali tak mati tahun tu. Baca lah kita. Tiba-tiba ustaz dia mati. Mikir panjang dia. Ya Allah kau ustaz ni. Kita tanya-tanya orang tino dia, boleh jadi terlupa dia tahu ni nak baca, mati juga. Ada masalah gitu. Tuan-tuan, mati bila cepat ke lambat ke, mati tetap berlaku. Tetapi biarlah kematian kita mati dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa dia baca Sayyidul Istighfar, kan, dengan hati dia yakin dia mati malam tu syurga. Baca pagi mati siangnya syurga. Siapa dia baca ayatul kursi setiap kali lepas solat 5 waktu, baca ayat kursi. Kita tukar kita baca Fatihah lepas solat lah. Dalam hadis kata baca ayat kursi. Fatihah kita baca dalam solat. Apa jadi? Tidak ada yang menghalangnya nak pergi ke syurga kecuali tunggu mati. Allah. Jadi kalau tak mati tak boleh lah. Macam kita booking tiket. Tiket kita book nak pergi ke Kuala Lumpur 25 hari bulan. Kita bawa print siap dah tiket pergi ke airport. Nak naik dah kapal terbang ni. Orang airport kata hari ni baru 20. Awak booking 25. Itulah ibarat kata Nabi kata siapa dia baca beramal dengan ayatul kursi ba'da dubri kulli salah al-maktubah, setiap kali lepas solat fardu, tidak ada yang menghalangnya nak sampai ke syurga kecuali tunggu mati, artinya tunggu waktu check-in. La ilaha illallah. Tuan-tuan, ambillah buku bacaan-bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
mudah-mudahan kita dapat sampai memijakkan kaki kita ke syurga Allah, arduha ka'ardis samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Inilah di antara perbincangan kita. Buku yang ringkas ini mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pembaca sekalian. Wallahu a'lam.